Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan saya memasak bersama Imran. Tapi sekarang ni kita tak tahu nak masak apa and bahan apa yang kita nak pakai sekarang ni. Kita nak pakai apa sekarang ni? Patutkah saya tanya kru-kru kat sini? Jom, bahan apa yang kita kena beli? Bahan apa yang kita kena beli? Kacang. Kacang? Kacang nak masak apa? Kat menu je. Bahan apa yang kita kena beli? Daun pisang. Pisang. Daun pisang. Daun pisang nak masak apa ya? Bahan apa? Masak apa? Madu. Madu nak buat masak apa? Madu nak buat masak apa? Bahan apa yang kita nak kena beli? Apa ni daun pisang kot? Daun pisang. Dua orang pilih daun pisang. Okey, director. Bahan apa yang Imran nak kena beli? Santan kot. Okey, jomlah kita beli barang-barang yang diorang nak beli ni. Aku tak tahu nak masak apa. Let's see. Oh, ada lagi seorang. Bang. Bahan apa yang kita nak kena beli? Pandangan kita nak puasa, kurma kot Kurma, ayat paling klise di bulan Ramadan. But let's go. Kenapa tak cukup garam ke? Saya masak cukup rasa. No additional. Apa khabar memasak. Baju ya Allah, lembu baju aku ni. Memasak. Imran Bar. Mari melangkah ke negeri sembilan, singgah sebentar di Maidin Seremban. Sejam. Jom kita jemput tetamu kita pada hari ini untuk masak dengan kita. Jemput masuk Cik Yuras. Makcik Yuras kita yang dari Seremban. Apa khabar Makcik? Boleh kenalkan nama Makcik? Baik, nama saya Nur Asmayani binti Muhammad Syukur. Actually saya berasal daripada Kelang. Tapi suami orang Seremban. Ya. Okey Makcik, hari ni challenge kita, Imran dah beli barang semua ni. Okey, Makcik boleh masak apa dengan barang-barang ni Makcik? Ikan Okey. dan ni saja. Dengan daun-daun ni kalau Makcik nak pakai? Masakan orang Negeri Sembilan memang kebanyakannya tak pakai bawang. Okey. Jadi saya tahu saya nak masak resepi arwah mak mentua. Apa tu? Ikan lempeng. Wow. Tak pernah dengar. Sedapnya. Kan? Jom kita start. Makcik, lempeng ikan ni Imran tak pernah dengar. Sesuatu yang lain daripada lain. Macam manakah rupa dia? Adakah dia bulat macam lempeng? Oh tak. Kalau nak tahu, Jom kita masak. Okey. First thing first, kita kena buat apa ni? Ni potong halus-halus. Betul. Hiris-hiris lah kan? Dua ni cukup kot. Okey, dua ni. Nanti akan tumbuk bawang bahan-bahan yang lain. Okey. Bahannya seperti kunyit. Okey. Boleh tak nanti minta Pisau ni. sebab nak ambil bahagian je. Tak nampak kamera ni. Gitu. Pakai besar ibu jari sahaja. Ya. Memandangkan ikan kita pun comel saja. Comel saja. Jadi Encik ambil lebih kurang 17. Banyak betul ya. Ternyata orang Negeri Sembilan. Yes. Pedas. Memang suka pedas-pedas Ya, melidas gitu. Jadi kita tumbukkan sampai halus. Sampai tak halus sangat pun tak apa. Imran nak tanya, dari mana datangnya idea nak masak lempeng ikan ni Cik? Dia sebenarnya resepi ni kalau Imran Google memang tak akan jumpa. Memang dari arwah mak mentua. Okey. Jadi bahan-bahan dia memang sangat ringkas. Arwah mak mentua orang Nagori. Orang Kuala Pilah. Okey. Jadi memang belajar masak semua resepi daripada arwah mak mentua lah. Ya, untuk masakan Negeri Sembilan. Gitu. Cik, kalau dekat rumah siapa selalu tolong Cik masak? Dia actually anak cik yang pertama. Dia sama nama dengan Imran. Lelaki? Ya. Faham. Selalu masak kat dapur. Betul. Tapi dia tu rajin masak puding caramel.
sedapnya puding keremat. Memang suka sebab dia masak suka. dessert lah. Dia memang suka makan tu, so dia memang belajar dan masak. Cik pakai baju putih ni. Ya Allah, Cik lupa. Numbuk ni, ya Allah, kan terpercik. Kunyit tu kena kat baju. Nah, pakai apron kita ni. Selalu Cik, menu wajib di bulan Ramadan. Menu apa yang Cik selalu masak? Ni salah satunya. Salah satunya lempeng ikan. Ya. Kemudian rendang. Oh, rendang. Ya. Suami punya favourite apa? Dia biasa saja. Dia lebih suka pada goreng-goreng. Mi goreng ke macam tu. Yang kering-kering, yang senang kunyah Ya, kan. Faham. Okey, ni Cik. Okey, sampai ke level ni lah. Tumbuk. Kita nak tak mana Dah ni? settle dah. Okey. Kita layurkan dulu daun pisang kita. Kita tengok besam. Kalau daun pisang tu kena sama saiz dengan kuali lah kalau boleh. Okey. Okey. Cik kat rumah ada daun pokok pisang tak? Ada? Jadi tak payah belilah kan? Betul. Jadi penonton-penonton yang kedua bandar tu memang korang kena belilah. Dekat Maiden ada jual pisang, korang betul. beli je. Kita boleh letakkan semula kuali kita. Okey, lepas tu kita letak sedikit bahan dia. Apa tu? Ni. Bahan-bahan tadi yang kita masukkan tumbuk tadi kunyit dengan cili merah yang kita dah tumbuk kasar. Ya, betul. Gitu. Kita letak Cik bawah tak payah sikit. pakai minyak langsung Tak. Memang tak perlu. Menu sihat di bulan Ramadan. Siapa yang diet boleh tiru resepi ni. Sihat ni. Pengepit kan? Jadi kita letak ikan tu. Wow. Senang je kan? Senang je. So simple. Lepas tu kita letak semula. Okey. Bagi bahan-bahan dia tadi. Okey. Apa? Menu-menu orang Negeri Sembilan Cik memang sihat-sihat. Sebab apa? Masak lemak dia pun tak pakai minyak. Ya. Okey, kita masukkan. Tuangkan santan dia. Wow. Kan? Nampak tak kepekatan dia di situ? Wow. Kita masak dengan api yang sederhana. Api sederhana. Okey, bila dah santan, kita of course kena kacau dia. Kacau dia. Ya, betul. Kacau dia. Okey, bagi bentuk mana yang lempeng ni Cik? bila semuanya dah siap, dah kering. Dia dah kering. Ikan-ikan yang ada ni nanti itulah lempeng dia. Dengan serapan santan dia yang berlemak tu. Okey, faham. Faham? Semua serap kat ikan ni. Jadi itulah yang dipanggilkan lempeng. Faham. Korang kena buat kat rumah. Dengan kuali yang kita pakai ni, kita pakai Nadia non-stick pan. Memang tak lekat, memang tak bergerak. Jadi selamat kalau korang nak buat lempeng macam ni. Boleh tinggal lama. Berapa lama ambil masa ni Cik nak buat ni? Lebih kurang 20 minit. 20 minit, okey. 25 minit. Janji santan ni dia kering. Kita buat sehingga kering. Masukkan daun kunyit. Cik, saya nak tanya, apa petua kat dalam dapur? Tips-tips untuk budak-budak muda yang baru nak masuk dapur ni? Susunan barang apa yang kita nak masak. Sebab untuk masakan kita lancar kan. Apa yang kita perlukan tu, kita siap sediakan. Gitu. Kita masukkan garam. Secukup rasa. Santan, Cik prefer santan perah ke? Ada orang macam-macam sebelum ni dia nak santan tangan, dia tak nak santan paket. Mana yang lagi bagus? Dia adalah beza dia. Of course, kalau original tu, kita boleh nampak minyak, dia akan pecah minyak kalau cukup masak. Tapi kalau santan kotak ni, kita tak akan nampak minyak. Begitu. Bila dia pecah minyak tu, itu yang akan buat dia lagi sedap. Lagi Tapi macam masak lemak lah. Actually sebenarnya. Faham. Cuma disebabkan dia kering. Nak katakan macam rendang pun boleh. Tapi cuma beza dia bukan. Ikan apa selalu Pakcik pakai? Okey, biasanya kita akan pakai ikan yang banyak tulang tu. Ikan apa? Ikan dui. Bukan. Betul? Yang tulang dia halus-halus tu. Ikan susu. Bukan. Ikan lampam. Bukan juga. Uyu. Lain Pekasam. nama dia. Ikan apa? Bukan. Anak ikan. Bukan. Anak ikan. Ikan apa Cik? Lupalah ikan banyak ikan siapa. Orang Soromban ikan apa? Banyak tulang orang Soromban. Ikan apa? Bagi dia duit raya. Bagi dia duit raya. Ada dalam poket Imran. Ikan parang betul? Ada lagi satu. Salah lah Kak, sorry. Ikan terubuk. Ikan terubuk. Yes. Pakcik ni dapat dia raya. Terima kasih Cik. Ikan terubuk. Sedapnya. Dia macam masak lemak tapi sebab ada bau daun pisang. dia lain sikit lah. Gitu. Okey, sambil-sambil kita nak tunggu dia masak, kita nak buat dessert kita. Kita ada kurma Amira. Kita buka dia, kita buang biji kat dalam dia. Kita masukkan badam. Ini Cik boleh buat untuk sahur. Dah buat-buat ni, korang wrap lah dalam apa? Dalam plastik wrap ke apa, simpan dalam peti sejuk. Nak cuba juga lah boleh? Boleh Cik, masukkan. Tolong.
Terima kasih makcik. Selalu Acik masak seorang-seorang ke kat dapur dengan anak beranak? Anak beranak lah bawa Maria. Kan. Hilang penat balik kerja. Betul. Kan. Sambil kita bergosip dengan anak-anak. Suka kan? Imran selalu kalau kat dapur gosip pasal ayah. Betul. Betul, gosip belah ayah gitu kan. Minta maaf ayah kat rumah. Okey, kita susun-susun dia. Lepas tu kita drizzle je dengan madu. Madu my rasa, madu tualang. Okey, kita drizzle dia. Lepas tu kita masukkan serbuk kayu manis. Gitu. Ni nak bagi aroma-aroma bau-bau je. Gitu. Sedap kan? Wangi. Dah siap macam tu je. Senang kan? Dalam hidup ni tak ada yang susah melainkan kau yang susahkan kerja kau. Betul tak orang Somban? Gitu. Bahan yang terakhir ni? Bahan yang terakhir apa tu? Limau perut. Limau? Nipis. Kasturi, bukan perut. Betul. Kita tuang, kita perahkan limau. Kita nak buang biji. Kita masukkan. Ni favourite suami lah ni? Ya. Okey makcik, kita nak tanyalah di bulan Ramadan ni makcik, selain masak kita ada juga bazar Ramadan kan? Makcik prefer bazar Ramadan ke masak sendiri kat rumah? Kalau time bekerja tu, of course ada benda yang kita kena ni lah. Kita kena belilah kan. Bukan tapi semua kalau, kita boleh masak kan? Kalau hari cuti tu, kita of course akan masak lah. Untuk kepuasan kita kadang-kadang. Betul. Kan? Barulah rasa macam rasa puasa tu. Gitu. Penat-penat kat dapur tu kan? Ya. Pisang ni kita boleh buang lah kan? Pisang ni kita buang lah. Lepas tu kita ambil yang lain untuk jadikan hiasan dia tu kan, pelapik dia. Kalau korang nak kunyah tu aku tak tahulah. Nak tanya orang Serombek. Korang pernah dengar tak lempeng ikan ni? Awak anak Acik tu. Pernah dengar lempeng ikan? Tak pernah? Orang Serombek tu tak pernah dengar lempeng ikan. Pernah dengar bang? Bang, abang orang Serombek bang? Orang Serombek pun cik tak pernah dengar lempeng ikan ni cik. Itu yang istimewanya resepi arwah mak mentua. Ya, now korang dah tahu dah apa itu lempeng ikan. Dah tak pelik dah. Okey, jom kita plating kita punya ikan lempeng ikan. Jom. Kita sediakan pisang yang kita dah layukan, yang kita dah salai atas api. Cik, benda ni mengingatkan Imran kepada patin tempoyak bakar. Dalam aluminium foil tu. Lebih kurang. Cuma kalau dalam aluminium foil tu dia tak adalah kampung dalam pisang tu kan, bau dia tu. Dia kebandor sikit lah. Yalah. Gini rupanya. Orang Somban dah ready belum mengkema? Salah. Orang Somban. Itu mana Perak? Soalan pertama dan terakhirlah. Aidin, manakah kita akan pergi lepas ni? Awak yang baju putih. Awak. Saya suka confident awak. Maidin USJ. Betul! Alah, cepatnya jawab. Macam kita ada macam lebih sikit lah. Kan? Tahniah. Okey, patut kita tanya lagi satu soalan. Apa soalan nak tanya? Berapa umur Aunty Nuras? Berapa umur Aunty Yuras? Berapa umur Aunty Yuras? Cepat. Dia nak keluar KWSP tapi belum KWSP. Betul. Mesti anak dia bagi tahu dia. Cukuplah ni. Selamat Hari Raya. Wow. Nak suruh dia terpemuda tadi. Itulah. Betul pula 50. Bocor rahsia. Clue dia ni KWSP. Lagi 5 tahun. Kan? Yang ni kita dah hias. Okey, kita hias dia. Cerita akhir, kita tambahkan lagi dia punya. Kan? Lawa-lawa sikit kan? Kan? Kan lawa tu. Cik baik 3. Kalau 2 tadi. Inilah lempeng ikan Acik Yuras. Korang boleh tiru resepi ni kat rumah. Thank you Aunty share resepi. Halalkan resepi ni, okey? Korang-korang yang kat luar sana boleh mencuba dan tag Aunty Yuras. Ada IG?
Tak ada, dia tak main social media. Facebook je. Betul. Sebelum kita mengakhiri show kita hari ini, Imran nak Acik bagi sedikit nasihat kepada budak-budak muda kat luar sana, penonton-penonton kita. Yang pertamanya, puasa, jangan tak puasa. Dan kedua, cubalah masak air tangan sendiri dengan yakinnya. Ya, yakin dan ikhlas. Cuba jangan tak cuba. Yang penting cuba. Yakin, ikhlas, tawakal. Alhamdulillah, tabarakallah. Gitu. Maidin bagi Acik hamper, bagi Acik hadiah. Barang masakan. Daripada Maidin. Terima kasih Maidin. Terima kasih Maidin. Tak lupa juga Maidin bagi voucher 150. Ada lagi. Yes. Terima kasih makcik sudi datang ke show Masak Imran dan share ilmu, halalkan ilmu. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Okey, sama juga. Terima kasih sebab sudi ajak Acik Nuras. Terima kasih banyak-banyak Imran. Okey. Jadi korang jangan lupa like, subscribe and share video ini. Okey? And jangan lupa tonton episod seterusnya. Okey? Bye, love you. Memasak Imran Bar.